Ih, haram tu handset ni. Lain macam Singapore ni. Kat luar tengok, luar tengok. Sibuk lah. Ui, ish, hei. Ya. Oh. Tu dia lah orang tak pakai dah handphone macam ni. Orang pakai handphone lah ni tak hang kan. Hang tengok handphone aku pakai macam mana. Pakai biar kita pakai banyak sikit tak hang. Palung tak apa pakai iPhone. Saya pakai handset je ni. Orang tak pakai Palung handphone tu. banyak. Palung gaji beribu. Gaji tu dia lah orang kata kena kerja bagi rajin. Kerja gaji. Kalau kerja lah Palung. Kerja kontrak lah. Dah Palung. Malah memang Palung. Ni ajak siapa bayar? Palung bayar. Palung dia gaji mahal. Palung bayar. Aduh. Bang, mai tak bang? Tu dia lah saya manfaat kan. Aku dah gaji sikit. Gaji aku per duit saya manfaat dengan dia. Aduh, duk legak bang. Saya duit tak ada macam mana ni bang. Duit nak bayar ni tak ada ni. Jom. Basuh pinggan lah. Basuh pinggan pun tak apa bang. Jom. Okey adik. Nak haram pinggan dah belamak. Dia jenuh mampus aku sampai kompor aku nak belah balik pulak ni. Ish, aduh, silap aku saya manfaat ni. Malu sikit kalau dia nampak kat dia mampus basuh pinggan. Abang dia tak ada, aku nak belah lah abang dia tak ada. Belah lah. Okey Abang, terima kasih kepada Abang ni. Abang, terima kasih Abang sebab support kami punya video. Dan untuk pengetahuan apa semua, Abang support kedai Abang ni depan Masjid Pinang Tenggai. Abang support lah. Abang, terima kasih Abang. Okey, kepada apa semua jangan lupa follow kami dan like kami dan share video dengan ramai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.